Satu lagi, bab zakat ni, orang duk sibuk bayar zakat fitrah ni mesti bayar tempat kerja. Tempat dia kerja. Sebenarnya tak betul. Kata saya lah ya, dia marah. Sebab yang saya sebut tadi bahawa wajib zakat fitrah ni ketika masuk bulan Syawal. Masa 1 Syawal berwajib, baik wajib zakat. Maknanya kalau dia bayar 15 Ramadan, contohlah dia kerja Selangor, dia bayar zakat tu di Selangor, masa tu tak wajib lagi. 15 Ramadan tu tak wajib lagi zakat fitrah ni. Dia zakat fitrah ni bahawa dia bayar zakat fitrah ketika mana dia berada pada hari raya tu. Hari terakhir raya tu dia berada di mana? Di situ dia kena keluar zakat fitrah. Mana kalau dia hari raya tu dia ada kat Temeloh, ada kena wajib bayar kat Temeloh lah. Wajib hukumnya kat Temeloh tu. Tapi kalau dia nak bayar kat Selangor ke Johor ke tu, itu tak tahu, janji bayar memang sah dah kalau bayar kepada orang berkenaan. Tapi sebenarnya kena jelas balik sebab wajib, jatuh wajib zakat fitrah ni ketika masuk raya. Selagi tak masuk raya, tak wajib bayar zakat. Dia tak wajib walaupun dia dah bayar. Maknanya kalau dia bayar, lepas tu dia sampai Syawal, lepas lah dia punya zakat fitrah. Tapi wajib bayar zakat ni yang pertama dah masuk waktu, dah masuk Syawal. Yang kedua, dia berada di mana ketika itu. Pada itu dia wajib bayar zakat. Jadi kena faham tu. Bukannya cakap gini, kena bayar awak kerja Selangor, bayar Selangor, Perak Selangor. Tak apa dah, itu isunya kecil lah. Cuma nak ngabarkan bahawa kita kena faham di mana hukum wajib zakat fitrah ni. Wajib zakat fitrah ni adalah ketika masuk raya. Selagi tak masuk raya, dia tak wajib. Hukumnya mungkin harus ataupun sunat saja. Wallahu'alam. Jumpa lagi tahun depan. InsyaAllah.